Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 6 akan melakukan pembentangan untuk tajuk tugasan pentaksiran bertulisan kami yang ketiga untuk subjek penulisan akademik. Okey, kumpulan kami terdiri pada saya, Muhammad Afiq bin Anwar. Saya Muhammad Azizul bin Asmai. Saya Nurkistin Arana binti Nazaruddin. Okey, kami akan memulakan pembentangan kami. Okey, baiklah. Jadi saya akan jelaskan mengenai pengenalan wacana. Wacana merujuk kepada unit bahasa yang lengkap dan bermakna. Ia merangkumi lebih daripada satu ayat yang membentuk teks dalam konteks tertentu. Dalam penulisan akademik, wacana memainkan peranan penting dalam menyampaikan idea secara tersusun, jelas dan berkesan. Keutuhan dan kejelasan wacana membantu pembaca memahami aliran pemikiran penulis tanpa kekeliruan. Menurut Abdul Hamid Othman 2003, wacana ialah satu bentuk komunikasi yang melibatkan struktur bahasa, konteks dan tujuan tertentu yang membolehkan mesej disampaikan secara efektif. Oleh itu, analisis wacana melibatkan pemerhatian terhadap struktur teks, penggunaan penanda wacana serta hubungan antara ayat dan perenggan untuk menilai keberkesanan penulisan. Baiklah, seterusnya, menurut Kamus Dewan edisi keempat, wacana ditakdirkan sebagai ucapan, pertuturan atau percakapan yang merupakan keseluruhan yang teratur dan bersatu. Seterusnya, menurut Jajah Saudarma 1994, wacana ialah unit bahasa yang paling komprehensif dan terbesar di atas kalimat atau klausa. Ia mempunyai tingkat koherensi dan kohesi yang tinggi serta memiliki awal dan akhir yang jelas dan terhubung secara berkesinambungan. Yang seterusnya adalah objektif tugasan. Yang pertama adalah menganalisis keutuhan dan kejelasan penulisan wacana dalam artikel Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan yang kedua adalah mengenal pasti penggunaan penanda wacana dalam membina koherensi dan koheren teks. Dan yang terakhir adalah menjelaskan ciri-ciri penulisan wacana akademik yang berkesan. Okey, artikel Tuan Siti Mastazali Tuan Kecil, iaitu sayangi bahasa, sayangi negara, semarak bulan bahasa kebangsaan. Artikel yang dianalisis bertajuk Bulan Bahasa Kebangsaan, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada 10 Oktober 2025, iaitu artikel ini membincangkan kepentingan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan sebagai usaha memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Selaras dengan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, iaitu penulis menghuraikan peranan DBP dalam memartabatkan bahasa kebangsaan melalui pelbagai program seperti forum bahasa, pertandingan pidato dan bengkel penulisan. Di samping menekankan bahasa Melayu sebagai tunjang identiti nasional dan alat perpaduan. Okey, seterusnya ialah analisis keutuhan wacana iaitu kohesi. Kohesi merujuk kepada hubungan bentuk bahasa yang mengikat ayat dan perenggan dalam wacana. Dalam artikel ini, terdapat 3 bentuk kohesi utama iaitu rujukan, penghubung dan leksikal. Merujuk kepada keteraturan tata bahasa, struktur ayat dan penggunaan penanda wacana yang menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Artikel mengekalkan struktur ayat yang gramatis dan laras bahasa rasmi. Penanda rujukan ialah penggunaan kata ganti seperti ia, ini, itu digunakan tepat untuk menggantikan kata nama sebelumnya. Sebagai contohnya, bulan bahasa kebangsaan ini bukan sekadar sambutan, tetapi usaha menyemarakkan semula semangat bahasa dalam kalangan rakyat. Penanda penghubung dan ataupun sebab dan akibat, iaitu menggunakan kata seperti selain itu, justru, maka, oleh, sebab itu, seterusnya untuk kesinambungan puja. Penanda elipsis pula ialah unsur yang telah disebut digugurkan bagi mengelak pengulangan. Contoh selepas menyebut DBP, ayat seterusnya hanya guna institusi itu. Penanda pergantian iaitu frasa sinonim seperti memartabatkan bahasa dan mengangkat kedudukan bahasa digunakan berganti untuk mengekalkan maksud yang sama. Seterusnya adalah penghubung konjungsi iaitu penulis
menggunakan pelbagai penanda wacana bagi menunjukkan hubungan logik antara ayat seperti selain itu, di samping itu, oleh itu, justru, seterusnya dan akhir sekali. Konjungsi ini menunjukkan urutan hujah yang membantu pembaca mengikut perkembangan idea dengan mudah. Sebagai contoh, selain itu, pelbagai aktiviti dilaksanakan bagi menarik minat masyarakat yang menunjukkan penambahan maklumat secara lancar. Yang ketiga, leksikal. Penulis menggunakan pengulangan perkataan penting, repetisi seperti bahasa Melayu, BBB dan identiti bangsa untuk mengekalkan fokus terhadap tema utama. Terdapat juga penggunaan sinonim seperti memertabatkan, mengangkat dan memperkukuh yang memperkaya gaya bahasa tanpa mengubah makna asas. Hubungan leksikal ini membantu mengukuhkan kesatuan tema dan memperjelas mesej yang akan disampaikan. Baiklah, seterusnya berkaitan dengan koheren. Koheren merujuk kepada kesinambungan idea dan makna dalam sesebuah wacana. Artikel ini menunjukkan koheren yang mantap melalui struktur hujah yang tersusun dan perkembangan isi yang logik. Baiklah, yang pertama, susunan idea. Artikel dimulakan dengan pengenalan kepada tujuan BBK, diikuti penerangan tentang pelaksanaan program peranan BBP dan diakhiri dengan seruan kepada masyarakat. Susunan ini menunjukkan kesinambungan idea dari umum kepada khusus. B. Keterikatan makna. Setiap perenggan saling melengkapi antara satu sama lain. Penjelasan tentang program bahasa dihubungkan dengan peranan institusi dan nilai kebangsaan. Hubungan sebab dan akibat jelas. Pelaksanaan BBK, memartabatkan bahasa Melayu, kemudian memperkukuh jati diri bangsa. C. Nada dan tema konsisten. Nada penulisan formal, patriotik dan positif, mengekalkan kesatuan tema kebangsaan. Tiada perubahan gaya mendadak. Keseluruhan artikel kekal fokus kepada memperkasakan bahasa Melayu. Baiklah, yang seterusnya adalah struktur artikel. Yang pertama, artikel disusun secara tersusun dan logik, bermula dengan pengenalan, isi utama dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang seterusnya adalah pengenalan menerangkan tujuan sambutan bulan bahasa kebangsaan dan kaitannya dengan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Dan yang ketiga adalah isi utama menghuraikan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka serta pelbagai program yang dilaksanakan untuk memperkukuh kedudukan bahasa Melayu seperti pertandingan pidato, forum bahasa dan juga bengkel penulisan. Dan yang seterusnya adalah penutup melalui seruan kepada masyarakat agar terus memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai identiti bangsa. Dan yang terakhir adalah struktur ini menunjukkan susunan idea yang sistematik dan memudahkan pembaca memahami mesej utama artikel. Dan seterusnya adalah penggunaan bahasa. Yang pertama, penulis menggunakan bahasa formal dan ilmiah bersesuaian dengan penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang kedua adalah ayat yang digunakan adalah lengkap, dramatis dan mudah difahami oleh pembaca umum. Yang ketiga adalah penggunaan istilah seperti bahasa kebangsaan, jati diri, identiti bangsa dan perpaduan nasional menunjukkan ketepatan pemilihan kosakata. Dan yang keempat adalah penanda wacana seperti oleh itu, selain itu, di samping itu dan justru digunakan secara konsisten untuk menghubungkan hujah. Dan yang terakhir adalah tiada penggunaan bahasa selama atau kiasan berlebihan. Ia menekankan kejelasan dan kesopanan bahasa. Okey, seterusnya ialah penggunaan contoh, iaitu kekuatan utama artikel. Yang pertama ialah artikel ini menggunakan contoh-contoh yang relevan dan realistik seperti pelaksanaan forum bahasa, pertandingan pidato, bengkel penulisan dan ekspresi muzik jiwa bangsa. Yang kedua, contoh tersebut berfungsi sebagai bukti konkret yang menyokong hujah penulis tentang keberkesanan program bulan bahasa kebangsaan. Dan yang ketiga, gunaan contoh yang dekat dengan konteks masyarakat menjadikan artikel lebih hidup, menarik dan mudah dihayati oleh pembaca. Yang keempat, antara kekuatan utama artikel ialah penyampaian isi yang padat dan fokus tanpa menyimpang daripada topik utama. Seterusnya, penulis berjaya menyeimbangkan antara fakta dan nilai patriotik, menjadikan artikel bukan sahaja informatif tetapi juga membangkitkan semangat jiwa bahasa dalam diri pembaca.
Di samping itu, nada penulisan yang positif dan menyeru menjadikan artikel bersifat tinggi serta mampu menggalakkan pembaca untuk turut serta mempertabatkan bahasa kebangsaan. Seterusnya ialah gaya penulisan. Yang pertama, gaya penulisan bersifat formal, ilmiah dan patriotik. Dan yang kedua, penulis mengekalkan nada positif dan menyeru seolah-olah mengajak masyarakat bersama memartabatkan bahasa kebangsaan. Seterusnya, penggunaan gaya deskriptif dan pengujahan logik menjadikan artikel mudah diikuti tanpa berat akademik berlebihan. Juga, gaya penulisan ini sesuai dengan matlamat penerbitan DDP, iaitu untuk mendidik pembaca sambil menanam semangat cipta bahasa. Dan yang terakhir, secara keseluruhannya, gaya penulisan yang mantap dan seimbang antara fakta dan emosi menjadikan artikel ini berkesan serta menarik. Jadi sini penambahbaikan yang boleh ditambah di dalam artikel. Yang pertama, menyimbangkan teori dan praktikal. Elakkan terlalu fokus pada teori tanpa contoh pelaksanaan yang sebenar. Yang kedua, tambahkan data dan statistik terkini supaya pengujahan lebih meyakinkan dan relevan dengan situasi semasa. Yang ketiga, gunakan bahasa yang lebih menarik untuk menarik lagi perhatian masyarakat dan membantu mesej yang ingin disampaikan dapat difahamkan dengan mudah. Dan yang terakhir, sertakan visual sokongan seperti carta atau gambar bagi membantu pemahaman pembaca. Jadi setakat itu sahaja pembentakan oleh kami bertiga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.